Dalam memacu agenda pembangunan, kerajaan negeri sentiasa berusaha memastikan tiada rakyat Selangor yang ketinggalan dalam menempatkan diri dalam arus digitalisasi dunia. Dalam keadaan ekonomi dunia yang mungkin tidak menentu dengan risiko perang dagang, penting untuk kita memastikan keluarga-keluarga di Selangor mempunyai daya tahan ekonomi yang lebih kukuh dan utuh dengan sumber pendapatan yang lebih variasi dan pelbagai. Kita baru tahu pasal digital punya platform ni lah, sebab selama ni kita buat offline macam tu je, tak ada ilmu. Jadi bila ada program macam ni, sedikit sebanyak tambah lagi ilmu lah untuk marketing digital. Saya nak ucapkan terima kasih kepada WPS kerana memberi peluang kepada kami untuk belajar dalam program ini, dan kami juga mengharapkan selepas program ini WPS boleh melahirkan lagi usahawan wanita digital yang lebih maju lagi. Harapan saya kepada peserta pada kali ini mungkin akan lebih baik daripada kami sebelum ni, memandangkan ada hadiah yang lebih lumayan, memberi suntikan semangat kepada usahawan 2025 ni untuk lebih berjaya dan mengambil kesempatan tentang penawaran yang diwujudkan oleh WBS agar lebih maju ke hadapan. Mungkin lebih baik daripada saya selepas ni. Saya turut berbesar hati merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada rakan-rakan kolaborasi kami, iaitu Yayasan Hijrah Selangor, Hijrah, Yayasan Peneraju, MBI melalui Flats, SIDEC. Diharapkan dengan usaha ini boleh mewujudkan ekosistem perniagaan yang kukuh serta membangunkan usahawan wanita muda yang berdaya saing, halis cabaran masa hadapan serta mampu berdiri teguh di peringkat antarabangsa. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan program insentif digital media Usaha Nita Muda 2.0, Usaha Nita Digital Sirun ala barakatillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha Nita Digital.